Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik. Selamat malam ya. Pukul 10.58 kami buat live. Saya buat live dari Johor, dari bumi Johor. Alhamdulillah kita sampai di sini pada petang tadi ya, setelah kita perjalanan yang jauh jugalah tadi. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan sembang berkenaan dengan isu-isu politik di Johor, dan apakah perkembangan terkini berkenaan politik di Johor. Macam-macam cerita sehari dua ni yang kita boleh bincang-bincangkan. Kalau ada sebarang soalan boleh tulis di bawah sana ya, kita boleh bincang-bincangkan, kita boleh kongsi-kongsikan, dan kita akan buat sedikit sebanyak dapatkan feedback daripada orang, kemungkinan orang Johor untuk kita. Alright, okey dah, alhamdulillah. Jadi hari ini kita bersembang-sembang tentang politik di Johor. Bersama dengan kita hari ini ialah Cikgu Hamidi Fadlina Yusof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Cikgu, hari ini kita kongsi sikit lah, sembang-sembang sikit berkenaan dengan politik-politik semasa, isu-isu politik yang berkaitan dengan Johor ni lah. So, silakan Cikgu, komen awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Safwan. Saya bersama dengan Dr. Safwan ni dah lama lah. Dia belajar lagi ya. Mas sekarang pun anak dah berapa, 3 orang? Tiga orang dah, anak pun dah besar dah. Dah tingkatan 4 yang sulung. Okey. Dia yang sulung tingkatan 4, anak saya yang bongsu tingkatan 4. Okey, ini sebenarnya saya juga merupakan Pengerusi Biro Pemahaman dan Pemantapan Agama. Dr. Safwan selaku bendahari Biro Pemahaman dan Pemantapan Agama bagi Keadilan ya. Jadi tadi kita melihat, kita mendengar dan juga kita berbincang yang mana secara pastinya pastinya ialah momentum sekarang ni bergerak kepada satu arah yang kita tak sangka-sangka. Asalnya katanya macam momentum ni pergi kepada Barisan Nasional kan. Tapi sekarang ni macam momentum tu dia beralih ke yang selain daripada Barisan Nasional. Mungkin juga PH, mungkin juga dari